Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, hashtag kita hashtag cara jaga kereta. Ya, sekarang contoh. Jadi hari ini kita ada contoh apa itu brake drum bahagian belakang untuk model dipanggil Honda Jazz. Okay, so ni Honda Jazz. So nampak ni lubang untuk kategori kita adjust dia punya handbrake. Ini untuk kategori handbrake lah, nak berbagi macam mana, so nanti kita adjust semula. Namun so cerita dia kat sini tuan-tuan dan puan-puan, apabila terlampau lama tidak ada servis atau diselenggara, so nampak tak kat sini ni. So yang ni dipanggil brake pan yang telah bocor. So apabila dia bocor, nampak tu dengan kategori kotoran-kotoran yang memang ada. Dan satu lagi disebabkan lining yang terlalu lama. Okay. Yang paling pasti disebabkan minyak brake yang bocor tu bila lama kelamaan, so dia boleh menanggalkan ke kasut ni. Bila dia tanggal ke kasut ni, maka brake anda akan jam. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Selamat menservis kenderaan anda. Adik gulak brother and sister. Sekadar contoh.